Tips kumpul deposit rumah RM50,000 dalam masa 5 tahun. Khas bagi tuan-puan pasangan suami isteri yang nak kumpul dana deposit rumah sebanyak 10% daripada harga rumah, iaitu RM500,000. Tuan-puan ada 5 tahun ni bersamaan dengan 60 bulan. Target tuan-puan adalah untuk miliki emas sekitar 80 gram. Caranya mudah sangat. Yang pertama, suami dan isteri buka akaun Masgap Publigo masing-masing. Jangan gabung simpanan dalam satu akaun. Kemudian, suami simpan 0.7 gram emas sebulan, isteri pun simpan 0.7 gram emas sebulan dalam akaun Masgap Publigo secara konsisten selama 60 bulan, iaitu 5 tahun. Selepas 5 tahun, akaun suami dan juga isteri akan ada sekitar 80 gram emas, yang mana 80 gram hari ni dah bernilai RM50,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setahun, harga 80 gram emas tu akan meningkat lebih daripada RM50,000 selepas 5 tahun. Kenapa kita tak simpan dalam bentuk duit? Sebab duit ni nilai dia makin lama makin susut. Dan kebanyakan daripada kita, kalau simpan dalam bentuk duit, nampak depan mata duit ni makin lama makin nak terguna, makin lama makin nak terbelanja, betul tak? Tetapi dengan emas, kita dapat elakkan simpanan kita daripada mudah bocor, dan kita lebih termotivasi untuk kita tengok grade emas kita meningkat setiap masa, sebab target kita dah lebih jelas. Dan yang paling penting, harga emas itu sendiri akan meningkat. Dengan adanya platform akaun Masgap Publigo, simpanan kita lebih mudah untuk bertambah dan juga mesra bajet. Jadikan emas sebagai strategi bijak untuk miliki rumah. Bagi pasangan suami isteri yang nak bermula, kongsikan video ini kepada pasangan anda, dan boleh rujuk pin video saya di profil ataupun boleh isi borang sign up dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.